Di dalam dunia yang bergerak pantas, kita sering membeli sebelum sempat berfikir. Tak perlu tunggu allowance, tak perlu fikir panjang. Semuanya boleh jadi milik kita hari ini. Sebuah cerita tentang pilihan, tentang keinginan yang disangka keperluan. Inilah kisah yang akan kami sampaikan. Ini Aina, seorang pelajar baru yang datang dari kampung. Langkahnya kecil tapi impiannya besar. Segalanya terasa baru dan dia tak tahu lagi kehidupannya akan berubah 360 darjah selepas ini. Dan ini pula 4 sekawan yang baru sahaja mendaftar bersama-sama seperti Aina juga. Dah daftar sudah dia tu? Dah. Oh, ke siapa? Advertising. Sama lah. Salon warna-warni pesta. Anak-anak satu kostum. Cuma berat sekali. Aina rasa begitu seronok kerana dia diterima. Segalanya terasa ringan seperti dunia baru sedang menanti. Dan tanpa disedari, petualangan hari-harinya baru sahaja bermula. Guys, korang nak tahu tak? Sertifikat keluar terbaru. Macam ni ke? Nak beli tapi BTPTN belum masuk. Maaf lah, BTPTN kita belum masuk. Tak ada pilih maknanya caranya. Macam ni je, mudah. Sedikit demi sedikit, Aina mula terpengaruh dengan rakan-rakannya. Setiap klik, setiap senyuman mereka membuatnya rasa ingin turut serta. Rasa takut ketinggalan mula menyelinap ke dalam ruangan fikiran masing-masing. Aina, beg baru. Beg baru. Kau punya warna transfer ke predator? Kenapa lagi? Predator lah. Bahayalah Aina, nanti lama-lama makan diri. Ish, biarlah aku. Di suatu sudut yang lain, Aina masih ingin berbelanja dan pada kali ini, dia ingin membeli sebiji iPad. Aina rasa sedikit ketinggalan kerana semua orang di sekitarnya menggunakan iPad untuk belajar. Dia risau ditertawakan kerana hanya tidak mempunyai sebiji iPad. Assalamualaikum. Aina dah balik. iPad baru Aina. Aku punya iPad baru. Baru beli. Baru nak unboxing. Jom kita unboxing sama-sama. Banyaknya duit kau nak beli iPad baru Aina. Mana ada. Aku pakai kredit je. Banyak dia pun tak. Kan tu kau ada di barang juga aku pakai kredit. Jangan risau. Kawan-kawan aku yang lain pakai okey je. Kau kena ingat Aina, kita bukan dari keluarga yang senang. Betul tu. Kita datang sini nak belajar Aina. Lagipun aku dengar orang kata kalau kita bayar pay later ni lama-lama nanti ada bunga. Kau mampu ke nak bayar semua tu? Sikit-sikit lah nasibu. Aku tahulah apa-apa tu. Kita orang ingatkan je. Nanti takut kau menyesal pula. Assalamualaikum, boleh saya bercakap dengan Cik Nur Aina binti Rosyamil? Ya, saya yang bercakap. Okey, baik Cik. Saya wakil syarikat DNPL ingin memaklumkan tentang tunggakan yang sebanyak 1,286. Kami ingin bantu selesaikan perkara ini dengan cara... Aina mula risau kerana dia tidak sangka hutangnya yang tertunggak itu begitu banyak. Aina mula rasa buntu
Tidak tahu dari mana lagi hendak dicari duit untuk melunaskan segala hutang yang menimbun. Beban kewangan ini semakin menghalang Aina daripada fokus kepada perkara yang lebih penting. Rakan-rakan yang lain juga menerima panggilan kerana tunggakan bayaran pay later yang telah mereka gunakan. Ya, awak okey. Okey. Tak apa. Hari-hari ceria mereka mula berubah. 5 sekawan kini terperangkap dalam ketegangan. Hutang yang menimbun, bayaran yang tertunggak, semuanya mula menekan mereka. Ini semua salah kau. Kalau kau tak ajar, semua benda ni tak berlaku tau. Wah, abang kau sedap. Dia salahkan aku. Kau pun buat keputusan sendiri. Beban nak tak kepala aku. Korang ni, saya pun tak tahu nak bayar bayaran college. Duit dah habis. Aku kerja sambil belajar. Tapi semua duit gaji aku nak bayar pay later. Saja aku kerja. Itulah mak ayah aku hantar kat sini suruh belajar. Tapi aku terpengaruh dengan korang berhutang sana sini. Tengok sekarang dah terbeban kat atas kepala aku. Kau berdua ni pun daripada keluarga besar janda sibuklah nak join macam pilih tu. Rina tidak dapat menahan kemarahan kerana diperlekehkan dan akhirnya mereka mula bertengkar antara satu sama lain. Okey, sebab tadi kita orang gaduh yang pasal pay later tu. Yang aku nasihat kau dia tu. Ya, yang itulah. Aku ingat ke aku bolehlah urus keuangan aku. Tapi aku rasa kalau tak sebab korang, aku tak tahu apa akan jadi. Tak apa, kita orang bantu kau. Betul. Janji kau jangan ulang benda yang sama tau. Okey, aku janji aku tak buat dah. Yang penting aku nak mulakan hidup baru dengan cara yang lebih betul. Rina begitu menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dia begitu sedih kerana dia perlu melunaskan hutangnya dengan segera. Alicia pula terpaksa berhenti belajar dan teruskan bekerja kerana hutang pay later yang semakin banyak dan tidak mampu untuk menyara dirinya sekiranya masih belajar. Jessa kini tertekan. Segala rancangan yang dia simpan untuk diri sendiri hilang dalam sekelip mata dan hari ini tekanan itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Nurin yang hidup dalam kemewahan kini termenung. Ibu memandangnya dengan kecewa. Suara marah menegur borosnya menggunakan pay later. Biarpun segalanya nampak ringan di tangan, kata-kata ibu membuatnya sedar tidak semua yang mudah itu betul. Dan hari ini, Aina lebih bijak dalam merancang kewangannya. Dia mengutamakan perbelanjaan yang berbatutan dan keperluan sahaja. Aina kini lebih bijak dan yakin dalam menguruskan kewangan. Perjalanan ini bukanlah mudah, tetapi dengan kesadaran dan perubahan sikap, Aina berjaya mengubah cara hidupnya menjadikan masa depan lebih cerah. Maka berhentilah seketika sebelum mengikut arus, kerana tidak semua yang mampu dibeli perlu dimiliki. Mungkin cerita ini bukan tentang mereka di luar sana, tetapi tentang kita, tentang pilihan kecil yang kita anggap biasa.